Kita dah tengok rukun, iaitu ada dua. Rukun puasa yang pertama, tahan diri daripada makan, minum dan benda-benda yang boleh membatalkan. Nombor dua, niat, tabyitun niyah, niat pada malam hari. Itu rukun. Syarat pula ada 5. Yang pertama, Islam. Semua orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 bilion manusia atas muka bumi Allah, tuan. 2 bilion je Allah pilih untuk Islam. Lagi 5 tidak Islam. Subhanallah. Maha suci Allah yang memilih kita semua untuk jadi Islam. Alhamdulillah. Nombor 1, syarat untuk membuatkan seorang tu wajib berpuasa Islam. Maka orang kafir tidak wajib. Tetapi mereka dituntut di akhirat. Itu nanti kita tengok kalau sampai masanya perbahasan tu, kita tengok. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Berakal, keluar daripada berakal maksudnya siapa yang tak wajib? Orang gila. Ataupun orang yang tidak berakal seperti sindrom Down. Tengok kan? Itu dia tidak, yang tu dia tidak diwajibkan berpuasa. Saya ada sembang baru semalam kan, saya ada sembang dengan satu orang, dia bela cucu dia kan, cucu dia ni sindrom lah kan, umur dah banyak belah dah, tapi dia bela lah kan. Saya kata kat pakcik tu, susah tak pakcik jaga cucu ni? Dia kata susah. Saya kata kadang-kadang hilang sabar cik no. Dia kata ya, susah. Dia perilaku dia semua. Sebelum beredar saya kata pakcik ni ahli syurga. Mana ni ahli syurga. Pakcik jaga ahli syurga. Nanti dia kenal kita di sana insya-Allah. Dan dia adalah ahli syurga. Yang tu jelah. Tuan. Jadi berakal. Nombor 1 Islam, yang kedua berakal. Nombor 3 baligh. Wajib puasa baligh. Kalau dah mumayyiz, adakah wajib berpuasa ketika mana seorang kanak-kanak itu sudah mumayyiz, seperti berumur 9 tahun, 10 tahun, mumayyiz, belum baligh. Adakah wajib? Mumayyiz belum wajib. Dia baligh baru wajib. Baligh baru wajib. Islam, berakal, baligh, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, mampu berpuasa. Mampu ni macam mana? Mampu ni mampu dari segi fizikal ataupun mampu dari segi syarak. Syarat wajib